Kita sambung sikit pasal Tashengo tu. Hari ni kita call lagi Tashengo sebab kita nak linkkan kad fizikal Tashengo tu dengan akaun ayah. Tapi tak boleh sebab dia link dengan akaun yang lain kan. Pelik lah Mami. So Mami call. Rupa-rupanya Tashengo tu semua aktif balik Dia tak tutup habis. Nak link ini. Ya ni, kad ni. Nampak tak? Nampak tak ada makan? Dah kata ayah. Dah kata ayah tak boleh makan. Baru buka ni dia dah warning jangan berkecah. Lepas tu kalau tak ada nanti nak kena order dengan Wanzul. apa? Yang spray lime. Spray lipas. Tak, dia macam ni. Tak betul-betul lah kau buat sebenarnya. Tapi nasib baik tadi ada Encik Mushroom. Mushroom nama? Siapa nama dia? Sharom. Cik Sharom. Mushroom No lah. Jadi plant tak? Encik Tumbuhan. Sharom. Dia tolong. Mungkin tadi pun Mami call banyak kali. Diorang pas. Lepas tu dia matikan call. Macam tiba-tiba mati call kan. Macam mesti dia dah kata, weh ni budak yang kek white tu telefon. Okay. So Mami dah call. Dah ni dah settle lah. So dia akan email kita untuk kita close semua account sebelum dia restrict lagi. Lepas tu dia dah siapkan Mami. Dia kata, cik sebenarnya satu orang satu account. Iya, sebab kita kreatif. Kita main money pocket. Mami cerita sebenarnya tak boleh je. Iya, 2 tahun. Dah 2 tahun dah baru kau nak sound aku. Tak payah, aku dah tahu. Benda tu tak boleh tahu. Dia benda yang tak boleh, itu yang kita nak cuba buat. Kat situ kau akan nampak kelemahan sistem kau. Dan bila dah report, bila kau dah tahu pun kau masih lemah. Geram. Geram dengan Tashengo. So tu sajalah. Dia boleh cakap lagi. Memang kita buat macam ni. Even though kalau warga negara asing ke atau warga negara ini akan betul medium dia kata. Bila orang putih pun medium. Orang putih pun. Dia akan telefon kita untuk tukar ataupun ubah dia punya details. Macam mana? Update dekat dalam Tashengo. Macam mana dia tahu kita orang brown? Kan kita bagi nombor telefon. Ya, tapi servis customer service Shahrom tu memang terbaik lah. Dia memang selesaikan banyak masalah. Dia step by step. Dia clear. And dia tu patutnya yang jadi tukang dengar-dengar orang call K-Line ni. Dia patutnya yang ni. Baru selesai. Bukannya setakat kau macam, ya Tashengo customer service, sama apa je boleh saya bantu. Lepas tu ya cik. Ya cik. Nombor IC cik. Tolong jangan tinggikan suara cik. Cik tolong jangan tinggikan suara cik. Cik nombor IC. Kalau tidak saya akan tamatkan panggilan ni. Ya. Saya akan tamatkan panggilan ni cik. Cik jangan buat saya stres cik. Patutnya kau jadi macam dia. Dia tu penyelesaian masalah yang bagus. Selepas dia daripada aku nak mengamuk tadi tau. Tak. Kayang. Tak. Selepas kita buat 3 panggilan, lepas tu mati sendiri ataupun dia action tak dengar. Cik, puan. Ya. Betul. Bukan dia buat tak dengar. Dia memang berlakon tak dengar. Sebab dia tahu Mami akan komplain. Okay, kita belanja view sekejap. Indon Ya. Kau pakai baju berkemban, kau duduk tepi tu tak okok. Kau ingat ini zaman perempuan isteri dan dodok ke? Kat sini dah ramai orang. Kat situ kan macam-macam orang ada. Parking abang bomba. Oh, abang bomba balik petang-petang. Abang bomba yang ni Forest City ke bomba. Ini dah terlebih waktu ni diorang kan. Tadi kita turun berapa ya? 5 lebih lah. 5 lebih ya? So anak-anak memang tak ada dalam kereta. Sebab kita tinggalkan dia kat taman. Dia ada perjanjian taman dengan si Hakim.
So kita kena bagi dia pergi lah. Nanti Mami akan buat video dengan Hakim pula. Siapa Hakim, siapa Mawar, siapa Mawar yang menjadi rebutan dua orang itu. So itu tunggulah nanti. So tamatlah kisah Tashinggo. Harap tak ada berulang lah benda-benda ni. Berulang sebab aku yang pergi register pakai pasport banyak. Ya. Patutnya kau cepatlah detect. Kau lambat sangat detect. Lepas tu kau detect semua sekali. Lepas tu tak padam pun. Kau buka. Lepas tu kau biarkan lagi masalah tu kat aku. Kau masih open lagi. Ya. Kau dah open, lepas tu kau tak nak ngaku pula. Ataupun orang punya site tak bagi tahu. Benda ni dah open. Kita ingat, oh makan mak dia dah tutup lah. Kita pun ingat. Kita pun tak tahu. Akaun tu masih aktif lagi. Kau suspend sekejap, acah-acah je. Dah transfer semua duit. Ringgit tu pun semua aku transfer. 42 sen pun kena transfer. Clear kan. So siapa nak 42 sen bagi tahu. Mami ada. Boleh lah top up itu ke nanti. Elana lagi lah. Tapi dia cakap kat video. Biarkan dia. Dia yang salah guna. Masa ambil banyak, dia tak guna. Dia buat TikTok live lah. Ayah bisik, kenapa internet Elana cepat habis? Data dia cepat habis. Padahal sama je beli. Macam bulan lepas ada je baki. Rupa-rupanya Mami dah tercakap dia buat TikTok live. Padan muka kau tunggu bapak kau membebel. Bye. So kita buat video lah. Sebab Mawar kata Mami tak ada buat video ke? Inilah Mawar. Hebat tak dia? Cepatlah Mawar buatlah aksi. Cepat. Mami akan sensorkan bahagian tertentu nanti. So inilah geng-geng dia. Rumah Mawar kat situ. Mami buat video. Nanti masuk YouTube, okey? Siapa Mawar, siapa Hakim? Ni Hakim. Ini siapa? Alia. Ni Alia, cantik. Ini je lah geng diorang main. Tak ada. So sekarang ni Mami bagilah jap-jap petang dia turun. Kalau Mami rajin. Kalau Mami tak rajin, Mami tak bagi. Sabtu Ahad hari tu Hakim dengan ni tak ada. Ha? Okey Hakim cakap cepat. Nak cakap apa? Cepatlah. Tak tahu lah. Cakap. Alia tengok tu. Cakap Alia cakap. Hai. Dia duduk blok mana? Oh, blok yang ini. Oh, kadang-kadang dia turun seorang ke? Kadang-kadang dia turun seorang ke? Siapa? Alia? Tak eh? Tak, saya tak pernah bagi dia. Oh. Okey. Umur dia berapa? 5. Belum sekolah lah. Belum. Sebab dah lambat. Saya dah tanya kakak tu. Lambat dia cakap nak kena bulan 4 dapat. Saya kan baru pindah bulan 4. Oh, pindah. Kampung. Dari mana? Kami je. Oh, Pahang. Oh. Ha? Pahang ikut mak. Mak tua. Oh, kat sini? Sekarang kita je lah dengan suami. Oh, okey. Akak tinggal mana? Sana? B3. Oh, B3. Saya sini je. Nampak sini ya? Facing sini ke? Menghadap sini? Oh, menghadap sana? Oh, okey. So nak main taman? Ha? Mawar cepatlah cakap Mawar. Cakap apa-apa. Okey macam ni tak? Cakaplah. Hai. Lagi? Kalau korang tengok video ni, masa ni umur Mawar berapa? 8 tahun. Nanti Mawar akan tengok video Mami waktu Mawar dah 9 tahun, 10 tahun. Mawar akan nampak video Mawar main benda tu. Mungkin Mawar dah tinggal satu Mawar tu. Aku dulu macam ni ke? Siapa cakap Mawar cantik, komen kat bawah. Siapa cakap muka dia macam Hani? Muka dia macam Hani kan? Macam Hani. Betul-betul dia macam Hani.
Dia memang ingatkan Mami dekat ni. Mami kena bawa diorang turun minum kat bawah. Mami angkut je anak-anak Aunty Ima kau. Ima ni ada kat sebelah sana. Ini tadi, ni pandang muka. Budak ni, dia minta Aunty Ima dia rambutan. Nak satu, dia berani dia. Dia cakap nak satu. Alah, satu aja dia cakap. Ni. Kenapa kau nak makan rambutan tu? Hah? Kenapa? Sebab itu tak nak makan. Hah? Tak malu ke? Mana boleh minta kat orang? Tahu tak? Itu orang punya. Mana ayah? Ayah dah hilang. Biarlah. Tak nak tunjuk. Satu merah, satu biru. Si Pering ni adalah tanda keperlian. Keperlian dia ni. Hari tu Mami beli Supering habis duit 30 lebih sampai tak cukup duit. Lepas tu ayah kau bising. Ayah kata, kenapa? Kenapa tak tunggu abang? Kenapa? Hari ni beli apa nak beli.